Ramai yang dah rugilah sebab lambat bermula. Tapi tuan-puan lebih baik bermula daripada tak bermula langsung. Lambat tak apa tuan-puan, sebab harga emas ni dia tak ada harga ceiling tuan-puan. Dia unlimited tuan-puan. So tuan-puan, ini harga yang pakar anggarkan. Okey, anggaran tu adalah sebanyak 10% setahun tuan-puan. Secara yang logik dan munasabah lah tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Okey, pakar takkan anggarkan over tuan-puan. Walaupun sebenarnya tahun lepas kenaikan sebanyak 22.9%. Tapi ini hanyalah anggaran secara purata sahaja yang reasonable. Nanti orang kata merepek kan. Okey, dulu masa keluar berita harga emas akan pergi 500 segram, semua gelak tuan-puan. Semua kata mustahil boleh pergi 500 segram. Masuk berita TV3 kan. Orang kata alah acah je tu nak suruh beli emas. Tak tuan-puan, memang dia akan naik tuan-puan. Sebab apa? Bila harga emas naik, maksudnya nilai ringgit kita jatuh tuan-puan. Siapa belum follow saya, boleh follow saya nanti.